Emosi salah, hidup kacau. Setuju? Ramai orang gagal bukan sebab mereka tak cukup pandai, tapi sebab tak reti urus emosi. Emosi yang salah boleh rosakkan hubungan, peluang dan masa depan. Pernah tak kau buat keputusan masa marah lepas tu menyesal? Kalau kau betul, buat apa nak marah? Kalau kau salah, ada ke hak nak marah? Kalau suka tips, saya cepat komen suka dan tekan love, save, share supaya kawan pun dapat manfaat. Nak niaga bersama Sean? Klik link dalam bio atau klik learn more. Sebab tu orang yang pandai kawal emosi, hidupnya lebih berjaya. Mereka tak mudah trigger, tak bazir tenaga untuk benda yang tak penting. Dulu aku selalu cepat melenting. Orang cakap sikit, aku dah naik angin. Hasilnya, banyak peluang aku terlepas. Banyak hubungan aku rosakkan. Sampai satu hari aku sedar, orang berjaya bukan yang kuat bercakap, tapi yang kuat kawal diri. Jadi macam mana nak urus emosi? 1. Tarik nafas. Jangan react terus. Kadang-kadang benda kecil pun boleh jadi besar sebab kita cepat melatah. 2. Tanya diri sendiri, marah ni ada faedah ke? Kalau jawapan dia tak, buat apa nak buang tenaga? 3. Fikir kesan jangka panjang. Adakah marah ni akan buat kau menang atau sebenarnya rugi? 4. Belajar senyum walaupun dalam hati panas. Ini skill orang berjaya. Sebelum buat keputusan, betulkan dulu emosi. Sebab kalau emosi tak betul, keputusan kau pun confirm salah. Kau setuju? Komen saya setuju dan klik link dalam bio untuk step seterusnya.